bila dah simpan emas dalam akaun Masgap, apa item yang terbaik untuk kita keluarkan secara fizikal yang nak pegang emas dekat tangan? Okey, baik. Sebenarnya simpan emas dekat akaun Masgap ni sama je konsep dia kita simpan duit dekat akaun bank. Kita simpan duit dalam akaun bank, bila masa kita nak keluarkan pegang dekat tangan, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Dan kita boleh tambah gram emas kita bila-bila masa, tak perlu tunggu harga emas murah. Harga emas mahal pun kita boleh beli, sebab itu yang kita boleh kawal. Sebab lebih banyak gram emas yang kita ada, kita lebih cepat capai matlamat kita. Sebenarnya kita boleh keluarkan fizikal daripada akaun Masgap ni. Boleh keluarkan yang bentuk kad-kad yang macam ni. Kita boleh keluarkan dinar, gold bar yang macam ni, mengikut kita punya baki gram dan mengikut tujuan kita nak fizikal kat emas tu untuk apa? Contohnya untuk pergi haji T20, boleh keluarkan 100 gram sekeping terus. Ataupun nak keluarkan emas untuk tujuan kecemasan, sebab tak boleh simpan untuk duit, asyik terguna. Boleh jadikan emas, keluarkan yang kecil-kecil macam ni, 1 dinar, 1 gram ataupun 5 gram, pegang dekat tangan yang kecil-kecil macam ni. Jadi kalau ada apa lagi nak tahu tentang emas Papi Gold, boleh komen dekat bawah, boleh share video ni supaya lebih ramai yang tahu betapa senangnya nak beli emas Papi Gold.